Kau yang senyum. Aina bakal register bawah tu. Dulu aku naik dulu pasal budak tu. Dia minat aku, lepas tu dia nak ajak aku pergi semayang. Kau yang senyum. Kau yang senyum. Aku nak senyum, Untunglah 100k. Aku baru buat, kau buat lah. Tahniah 100k. Masih dah. Oh betul lah, nanti akan ada mal team. Kenapa kau nak register bawah tu Sebab Aina bakal register bawah tu. Aina? Dia bakal register. Dan berkemungkinan besar dalam proses melo. Adakah kau nak join aku? Kalau nak join kau kena buat video je ke? Tak payah buat video. Kita sama-sama naik. Mal, aku mau tanya, budak tu siapa sebenarnya? Budak yang mana? Yang dalam konten kau. Aku belum nampak habis sebenarnya dalam YT. Aku nampak pasal budak tu. Orang pun mau tahu. Okey, dia macam ni. Aku dulu pernah viral. Dulu aku naik dulu pasal budak tu. Sebetulnya lah. Dulu first aku 2 kali tau. Sebelum dulu aku meletup 2 kali. First pasal motor lah. First pasal aku viral pasal minyak habis kat tepi jalan. Masa tu naik motor. Itu first aku viral. Lepas tu aku viral teruk dengan budak tu. Budak tu dia masa tu subuh. Masa tu aku tengah tidur lagi tau. Budak dia datang rumah aku, ketuk rumah aku. Masa tu aku tak kenal tau budak kecil tu siapa. Tak pernah kenal. Dia datang ketuk aku. Lepas tu ketuk. Lepas tu aku macam pelik lah, subuh-subuh ketuk. Lepas tu aku niat terdetik tak rakam dia. Aku dengar suara budak. Atau pelik lah asal budak ni panggil aku time subuh-subuh ni. Aku pun rekod. Aku buka pintu. Lepas tu tiba-tiba dia cakap dia minat aku. Lepas tu dia nak ajak aku pergi semayang. Aku dengar pakai boxer. Masa tu aku pakai boxer. Masa tu keluar. Lepas tu dia kata abang pakai boxer Dia cakap macam tu. So aku macam nampaklah benda tu terkeluar tu kan. Lepas tu aku cakap macam pelik lah asal ni. Lepas tu aku tanyalah dia kenapa nak ajak semayang, pergi semayang. Lepas tu aku dah macam jam lah. Kau tahu aku terasa masa tu aku rasa macam aku nak pergi masjid pun susah. Tiba-tiba budak tu boleh ajak aku pergi semayang. Kau faham tak perasaan tu? Aku je macam terkaku sekejap. Lepas tu aku tanya dia betul-betul, betul ke dia pergi semayang? Lepas tu dia cakap betul. Start tu, lepas tu aku pun pergi siap-siap sekejap pergi semayang, mandi-mandi sekejap. Lepas tu dengan muka barai, baru bangun apa semua, mandi-mandi pun aku pergi semayang. Lepas tu aku terdetik pula nak post video tu viral 10M view masa tu. Like 1M viral sampai Indo. Masa tu first aku naik dengan dia lah. Dulu budak tu budak tu memang tinggal area situ lah rumah kau. Dia dekat area rumah aku. Lepas tu lah masa start daripada dia lah juga. Masa tu start aku rezeki aku masuk sikit review aku masuk masa tu. Cuma tak kau lah review tu, tapi ada lah masuk masa tu. Viewer aku start ada. Sebab tu aku tak pernah lupa budak tu. Macam mana pun kalau aku balik ke apa, mesti aku akan cari dia kejap. Bagilah ada mainan ke apa kan. Macam tu lah. Terus sekarang kat KL? Tak, dah balik Sabah. Tadi baru sampai. Baru balik Sabah? Lepas tu bila datang sini balik? Tak tahu lagi. Ada kerja lah. Ya, nanti kita permanent kan, insyaAllah baru pergi sana. Ya. Okey, ada tanya kau lah betul lah. Kau dapat permanent kau ambil? Berat soalan dia. Ambil lah. Ambil. Okey, aku nak tanya kau. Kalau kau
diterima permanent kau ambil tak? Ambil lah gila. Peluang ada nak buat nasib. Kan? Aku tak kisah kat dia tu. Peluang untuk orang kata nak berkembang lagi banyak. Kembangkan. Lepas tu nak tolong mak ayah kita pun orang senang. Betul-betul. Benda tu peluang ambil. Iqmal, kemarin malam kan malam kan aku stay area KL. Bapak banyak budak-budak motor kan malam minggu. Ya, benda tu. Hari tu okey dia macam ni. Masa konten aku dengan Aisyah tu tidak lagi ramai. Aku nak buat lagi gempak, tapi masalah dia hari tu sebab hujan. Bila hujan, budak-budak motor semua balik. Betul. Bila balik nak kumpul balik, dia orang dah malah nak keluar dah masa tu. Itu aku buat yang mana ada je. Yang tu. Kalau betulnya kalau kau susun cun nak buat konten confirm best. Memang ramai. Cuma kalau kau duduk kat KL tu bising lah. Iya, sebab aku pergi kafe apa tu, Hakim Stopa. Turun sana, orang banyak budak motor. Wow, banyak makanan. Ramai gila sebab kadang-kadang kan orang duk tanya aku, kadang-kadang macam ada setengah orang ni dia orang tak tahu KL tu macam mana apa semua. Kadang-kadang dia orang nak try masuk benda tu. Rasa macam mana. Kau pun kena rasa benda tu. Kau mungkin tak pernah betul. Nanti kalau kau datang KL, aku bawa kau, aku naik aku bawa motor, aku bawa kau, kita pusing. Macam mana kau rasa? Kau kena rasa benda tu. Jamal malam minggu kau shoot lah budak Slay naik motor. Naik Rexen pasal aku kat kau. Okey, nanti kalau kau dapat job kat KL, kau datang, nanti kau free, aku bawa kau malam minggu. Ni best lah tu. Aduh, aku bawa kau naik motor gentle. Aku akan bawa pusing macam mana kau rasa lah dunia aku. Aku macam tak ada, memang biasa tu dunia tu. Aduh. Mal, kau pakai braces ke? Ya, sebab aku kena buat gigi. Nak bagi Bila kau pasang? Semalam. Tak sakit ke? Sakit lah ni. Sebab dia nak bagi gigi aku susun. Lepas tu ni semua tengah buat gigi aku belakang ni semua. Aduh. Kau tak apa lah gigi cukup. Aku ni gigi tak ada. Kau tak apa, kau tengok gigi kau kat aku. Aku kat sini saja dah tak ada gigi lah. Nak makan pun susah. Dah lalang dapat sponsor, aku buat je lah. Tapi best lah sebenarnya kan, Mal? Ya dah. Kata aku dapat sponsor apa? Aku dapat sponsor gigi. Macam gigi tu kan harga dia mahal 10. Tapi aku dapat bayar dalam 2,000. Bayar juga. Bayar jugalah. Cuma diorang bagi ni lah. Yang selebihnya diorang tangguh. Lepas tu yang aku dapat kat muka ni. Ni aku risau ni. Nanti datang sana kau lagi glow up dah. Kau lagi glow up. Aku dapat muka dan minggu depan aku pergi buat ni. Semua ni pergi laser dia orang buat. Wow. Dia aku pakai laser kalau okey, sekarang ni banyak tak guna. Aku nak try dengan kau. Kau nak try aku ke, Mal? Kenapa tak beritahu lawan? Mal, jom lah. Kenapa sementara Mal tak beritahu nak try Daus? Kan banyak tempat boleh. Okey, jom lah. Nak try. Nak bila? Bukan try kau. Kau nak buat apa? Kau dengan aku sama-sama pedang. Kau takkan tak? Okey, maksud awak nak try apa? Nak try lawan kau. Hari tu kau lawan kanda betul. Kau buat aku jadi macam kuda. Kau ingat aku jadi kuda hari tu? Kau ingat dia? Aku nak buat kau jadi kuda balik. Okey, kita tengok siapa yang akan jadi kuda. Let's go. Okay. Kalau kau jadi kuda pula macam mana? Bisa naik. Okay, bismillah. Nah. Okay, sekarang ni okay, sekarang ni aku mute kau dulu. Okay. Geng, tap screen, geng. Ini kali, Cak. Let's go. Aku minta tolong kepada semua. Aku nak mau jadi kuda. Jadi kuda. Geng,
Apa yang kamu capai dia akan darab 2. Let's go. Kali dua. Aku tak kerti sangat. Aku dah lupa dah main fikir-fikir ni macam mana. Apa yang kamu capai dia akan darab 2. Let's go. Ilham. Terima kasih Ilham. Alamak, dia kuat jugalah. Ayam gepuk, thank Dia you. kuat juga lah. Dia kuat juga. Ui. Aku dah cakap dia kuat weh. Dia Kak kuat Rai. lah. Sabar geng, tunggu triple point. Dia dah tinggal Terima kasih kita. Kak Rai. Terima kasih semua. Geng, tunggu triple point baru kita gas, okey? Sabar, okey? Kak Rai, terima kasih semua. Allah. Kali 2 baru kita gas ya. Sekarang tak perlu kamu tap shot dulu. Kita guna strategi beb. Okey, insya-Allah kalau kita main, kita tak ramai, kita tak banyak, tapi insya-Allah kita main strategi, okey? Okay, kita main strategi sekarang ni. Campak yang kecil-kecil dah dulu. Yang kecil-kecil, lepas tu tap screen. Nanti yang triple point baru kita gas, okey? Triple point baru kita campak, okey? Okey, let's go. Mengapa sekarang kau menyesal? Dia dah dekat. Jangan yang tak ada tu tekan tap screen. Dan ku ucapkan sayang di dadaku. Bagiku kau yang paling sempurna, bagai Piramli dengan salju. Salahkah jika kita mencoba? Belum masuk kali 3. Sabar, belum masuk lagi. Tunggu kali Sabar, 3. Mal kuat lah korang. Geng, satu orang sejak dulu. Ya Allah. Bergegar sudah aku. Geng, satu orang terus. Okey, mantap. Sabar, tunggu triple point. Kejap, triple point belum lagi. Okey, go. Triple point, let's go. Triple point, let's go. Allahu Akbar. Geng, triple point. Apa-apa kamu campur akan darab 3. Let's go. Geng, triple. Geng, di sebelah pun kuat, geng. Geng, ada booster. Geng, booster. Ya Allah, terima kasih. Thank you. Bergegar aku, ya Allah. Kak Rai, terima kasih. Siapa beri sebelah tu macam pekerja bank banyak duitnya. Kita pun banyak duit. Let's go. Let's go, geng. Geng, berapa minit? Siapa beri sebelah tu? Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak apalah. Masih boleh ni, geng. Let's go. Masih boleh kita kejar ni? Masih bolehkah kita kejar ni? Geng, ada booster kah? Allah. Jadi kuda lah aku ni. Mak, jadi kuda aku. Jauh kuat. Dia kuat. Lagi aku takut dia lelah tu. Ya ke? Geng, let's go. Jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga. Ya Allah, terima kasih, peace. Bapak lah, siapa di sebelah tu kayanya. Booster, geng, tak ada booster kah? Geng, kita main booster je. Let's go. Jauhnya kita mau tinggal ni. Boleh ke ni? Boleh ni 20. Lagi berapa belas je? 11,000. Boleh kah? Kesian kamu. Geng, hati-hati. Tak, yang penting kita dekat. Berdekat je. Dapat lampau jauh jurang. Mal memang kuat. Allah. Nana, thank you. Alimida, thank you. Thank you, Joanna, thank you. PTC, nak pula. Geng, hati-hati. Ya Allah, jadi kuda lah aku ni. Allah, jadi kuda. Jadi kuda lah aku. Astaga, jadi kuda lah aku. Anda, thank you, Fika, thank you. Jaga gini, jaga jauh. Terus jaga.
Terima kasih semua. Macam mana kau buat kat aku kat kanda itu, kau pegang, kau masuk kat kepala, kau jadi askar naik kuda. Apa? Askar naik kuda. Yeah. Okey, terima kasih. Ya, hai. Askar naik kuda. Cinci, Junta, Iman, Adong, Hafiz, Rizwan, Chris. Paling penting Chris lah. Terima kasih banyak Chris. Alah, baru satu game. Satu game pun kadang-kadang. Tapi takut lah kan, salah satu game pun tak menang. Nak 3 game pula. Okey, apa? Jadi kuda macam mana kau buat aku dengan kanda? Kuda? Kat hotel ke apa? Apa? Kau kat hotel ke? Oh tak ada ni lah. Alah, bagilah mencabar sikit. Bagi mencabar sikit. Kuda tak mencabar, Pak. Nak main apa-apa ke boleh je. Kuda kecil lah, Apa yang kau Mak. ada? Aku tak tahu kau bukan kat rumah betul kau. Aku tak tahu apa yang kau ada. Ada Colgate. Ada Colgate. Okey, ubat gigi tu kau ambil. Oi, takkan kau nak benda tu. Okey, ubat gigi nak apa? Tak payah. Okey, mana yang tadi boleh biru tadi tu? Oh, pedas gila. Ni. Okey ni. Kau ambil, kau letak bagi full mulut kumur. Jaga berhenti seminit. Okey, boleh. Sekejap. Benda ni Aduh, menyesal lah pergi nampak benda ni. Boleh. 1 minit je. 1 minit je. Full ke full kan? Oh, betul. Giwak lagi, giwak. Takut aku. Giwak. Benda tu pedih. Setengah. Aku suruh satu penutup, setengah botol je minum. Dah sebenarnya okey je, cuma tertelan. sorry. Tertelan, astaga. Tak perasan. Yang kena Tapi repeat sedap tak? Ha? repeat ke apa? Kalau aku repeat, kau yakin ke kau boleh menang lagi? Aku tak tahu.